Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kumpulan 1 akan membentangkan projek janji tindakan kami iaitu Game On Eat Right. Penggunaan permainan untuk meningkatkan kefahaman nutrisi sains tingkatan 2. Okey. Di sini kami terdapat 5 orang ahli kumpulan iaitu saya Fauzan, Azizi, Hanis, Faiz dan Syakir. Refleksi amalan yang lalu berkaitan dengan pengalaman yang dialami oleh Encik Syakir sebagai seorang guru yang mempunyai pengalaman selama 3 tahun mengajar di Sekolah Semiti Rohumanan dan mengajar sebagai guru mata pelajaran sains di dalam kelas formal dan kelas tambahan. Isu yang dihadapi beliau adalah menghadapi murid-murid mengalami kekeliruan apabila mereka tidak memahami berkaitan dengan bab nutrisi makanan, terutama pengelasan nutrisi makanan seimbang dan tidak seimbang. Penambahbaikannya adalah kami membuat pendekatan bersasar kepada murid iaitu melalui aktiviti penerakaan secara hands-on dan bekerjasama untuk menyelesaikan masalah. Terusnya, fokus kajian kami adalah bertujuan untuk meningkatkan kefahaman murid tingkatan 2 di sekolah SMK, di sekolah menengah integrasi teras Islam Rohumanan tentang konsep makanan seimbang. Ini akan dapat memberi pengetahuan pada murid berkaitan dengan menu makanan seimbang dan makanan tidak seimbang berdasarkan piramid makanan Malaysia. Kajian ini untuk mengenal pasti keberkesanan kaedah Game On Eat Right sebagai bahan baku mengajar yang mudah dipahami dan menarik minat murid. Objektif umum ialah mengatasi kesukaran yang dihadapi oleh murid berkaitan isu yang menjadi keutamaan kepada murid dalam memahami subjek sains tingkatan 2 ini. Kami ingin melihat apakah kaedah yang digunakan ini dapat mengatasi isu dan berharap supaya kaedah ini dapat membantu murid mengajar dan digunakan pada masa hadapan. Seterusnya, murid dapat menunjukkan tahap kefahaman awal terhadap konsep nutrisi makanan seimbang sebelum pelaksanaan game ini. Berdasarkan skor min pra-ujian, murid dapat meningkatkan tahap kefahaman terhadap konsep nutrisi makanan selepas pelaksanaan kaedah ini. Berdasarkan skor min pasca ujian, murid menunjukkan peningkatan kefahaman konsep makanan seimbang berpadukan piramid makanan Malaysia melalui perbandingan skor min pra-ujian dan pasca ujian. Murid dapat mengenal pasti serta mengelaskan sekurang-kurangnya 10 contoh makanan sihat dan tidak sihat berdasarkan pengetahuan nutrisi yang diperolehi oleh aktiviti permainan Game On Eat Right ini. Kumpulan sasaran. Populasi kajian ia merupakan pelajar tingkatan 2 Sekolah Menengah Integrasi Islam Rohumanan Sungai Petani Kedah. Pekaji mengambil seramai 15 orang pelajar Sekolah Menengah Integrasi Islam Rohumanan Sungai Petani Kedah dipilih untuk dijadikan sampel kajian ini. Segala maklumat yang dikumpul akan dianalisis mengikut prosedur yang ditetapkan. Seterusnya kita akan masuk ke bahagian tinjauan awal. Pengenalan. Analisis data melibatkan perbandingan pra-ujian dan pasca ujian bagi bahagian B dan bahagian C. Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif melalui perisian SPSS versi ke-26 dengan menggunakan analisis deskriptif dengan mengambil kira nilai min, median dan mode bagi menilai perubahan tahap kefahaman dan amalan nutrisi pelajar sebelum dan selepas intervensi dilaksanakan. Pengendalian item songsang. Instrumen kajian ini mengandungi beberapa item berbentuk songsang iaitu item yang berunsur negatif terhadap amalan pemakanan sihat. Oleh itu, item-item songsang telah melalui proses reverse coding menggunakan kaedah record into different variables
sebelum analisis dijalankan bagi memastikan keseragaman arah interpretasi skor, di mana skor yang lebih tinggi menunjukkan tahap kefahaman dan amalan nutrisi yang lebih positif. Analisis data seterusnya dijalankan menggunakan pembolehubah baharu hasil proses pengkodan semula tersebut. Next, kita akan pergi ke bahagian pra-ujian kefahaman nutrisi yang berada di bahagian B. Berdasarkan analisis deskriptif pra-ujian bagi bahagian B, nilai min item berada antara 2.00 hingga 4.07. Dapatan ini menunjukkan bahawa tahap kefahaman nutrisi pelajar tingkatan 2 sebelum intervensi berada pada tahap sederhana. Nilai median kebanyakannya berada pada skor 3.00, manakala nilai mood berada antara 2.00 hingga 4.00, menunjukkan bahawa pelajar masih belum menunjukkan tahap persetujuan yang tinggi terhadap pernyataan berkaitan kefahaman nutrisi. Secara keseluruhan, dapatan pra-ujian bahagian B menunjukkan bahawa walaupun pelajar mempunyai pengetahuan asas tentang nutrisi, kefahaman mereka masih belum menyeluruh dan memerlukan pendekatan pengajaran yang lebih berkesan. Next, kita akan pergi ke bahagian pra-ujian amalan pemakanan yang berada di bahagian C. Bagi bahagian C pra-ujian, nilai min item berada antara 2.00 hingga 4.00 dengan kebanyakan item mencatatkan nilai min pada tahap rendah hingga sederhana. Nilai median dan mood yang kebanyakannya berada pada skor 2.00 menunjukkan bahawa amalan pemakanan sihat seperti membaca label makanan, mengawal pengambilan makanan ringan dan membuat pilihan makanan berkhasiat masih belum diamalkan secara konsisten oleh pelajar. Dapatan ini menunjukkan bahawa sebelum intervensi dilaksanakan, tahap amalan pemakanan sihat pelajar tingkatan 2 masih berada pada tahap yang kurang memuaskan. Seterusnya, kita akan ke bahagian pasca ujian amalan pemakanan yang berada di bahagian B. Analisis dapatan pasca ujian bagi bahagian B menunjukkan peningkatan yang ketara selepas pelaksanaan intervensi Game On Eat Right. Nilai min item meningkat kepada julat 4.47 hingga 4.93, menunjukkan tahap kefahaman nutrisi berada pada tahap tinggi hingga sangat tinggi. Nilai median dan mood bagi hampir semua item mencapai skor maksimum 5.00, menunjukkan bahawa majoriti pelajar sangat bersetuju dengan penyataan berkaitan kefahaman nutrisi selepas intervensi dijalankan. Sisihan piawai yang rendah turut menunjukkan bahawa jawapan pelajar adalah lebih konsisten, sekaligus mencerminkan peningkatan kefahaman yang menyeluruh dalam kalangan responden. Pasca ujian amalan pemakanan bahagian C. Bagi bahagian C pasca ujian, dapatan menunjukkan peningkatan yang jelas dalam amalan pemakanan pelajar. Nilai min item berada antara 4.53 hingga 4.87, manakala nilai median dan mood kebanyakannya mencapai skor 5.00. Dapatan ini menunjukkan bahawa pelajar mula mengamalkan tingkah laku pemakanan sihat seperti membaca label makanan, mengurangkan pengambilan makanan tidak sihat dan membuat pilihan makanan yang lebih berkhasiat. Perubahan ini menunjukkan bahawa intervensi berasaskan permainan bukan sahaja meningkatkan kefahaman pelajar, malah turut mempengaruhi perubahan sikap dan amalan pemakanan mereka secara positif. Akhir sekali, perbandingan dapatan pra dan pasca ujian. Secara keseluruhan, perbandingan antara dapatan pra dan pasca ujian bagi bahagian B dan bahagian C menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kefahaman dan amalan nutrisi pelajar tingkatan 2. Nilai min yang pada asalnya berada pada tahap rendah hingga sederhana dalam pra ujian telah meningkat ke tahap tinggi dan sangat tinggi dalam pasca ujian. Perubahan nilai median dan mood kepada skor maksimum 5.00 dalam pasca ujian membuktikan peningkatan tahap persetujuan
dan pemahaman pelajar selepas intervensi dilaksanakan. Dapatan ini mengesahkan bahawa penggunaan permainan pendidikan Game on Eat Right berkesan dalam meningkatkan kefahaman nutrisi serta amalan pemakanan sihat dalam kalangan pelajar tingkatan 2. Okay, seterusnya saya Muhammad Syakir bin Ismail P157197 akan membentangkan pelaksanaan intervensi Game on Eat Right. Yang pertama, pengenalan intervensi. Game on Eat Right ialah kaedah pembelajaran berasaskan permainan untuk topik nutrisi tingkatan 2. Seterusnya, bertujuan meningkatkan kefahaman nutrisi dan amalan pemakanan sihat pelajar dan menekankan pembelajaran aktif dan penglibatan pelajar secara langsung. Seterusnya, asas theoretical intervensi. Berpandukan model pengetahuan sikap amalan KAP, peningkatan pengetahuan seterusnya akan membentuk sikap positif dan seterusnya merubah amalan. Disokong oleh kajian kesihatan dan pemakanan kontemporari Glantz et al. WHO. Okey, masuk pada slide seterusnya iaitu siri aktiviti intervensi Game on Eat Right. Yang pertama, sebelum memulakan kajian, pengkaji mengadakan sesi temu bual bersama guru mata pelajaran sains tingkatan 2 iaitu Encik Muhammad Syakir bin Ismail berkaitan masalah yang dihadapi oleh murid dan guru berkaitan subjek sains tingkatan 2 berkenaan nutrisi makanan. Encik Syakir ditemu bual oleh pengkaji selama 30 minit di Sekolah Menengah Integrasi Teras Islam Ruhul Mannan, Smiti, Sungai Petani, Kedah. Seterusnya, pada permulaan kajian dijalankan, pengkaji mengedarkan borang soal selidik kepada murid. Guru meminta murid untuk menjawab semua soalan borang soal selidik sambil diawasi oleh pengkaji bersama guru agar murid menjawab semua soalan walaupun murid itu tidak tahu menjawab soalan dengan betul. Okay, seterusnya, pengkaji bersama guru menganalisis borang soal selidik hasil jawapan murid sebagai pra-ujian sebelum merancang intervensi kepada murid. Selepas itu, pengkaji bersama guru merancang intervensi yang memudahkan murid untuk memahami subjek sains tingkatan 2 berkaitan bab nutrisi makanan dengan menggunakan bahan yang mudah untuk guru bawa semasa mengajar. Seterusnya, pengkaji bersama guru membina bahan mengajar menggunakan bahan kita semula iaitu kotak yang telah dipotong supaya mudah dibawa, dijaga dan disimpan oleh guru untuk mengajar subjek ini. Okay. Kemudian, pengkaji mencetak gambar makanan dan dimeterai dengan plastik iaitu laminate untuk menjaga cetakan gambar yang dicetak agar tidak mudah rosak dari air dan sinaran matahari. Seterusnya, kemudian pengkaji melekatkan makanan seperti makanan karbohidrat, protein, lemak, tenusu, sayur-sayuran dan buah-buahan dengan bostik blue tack. Seterusnya, pada hari kejadian, guru menjalankan sesi kelas dengan melukis bentuk segitiga pada papan putih yang dibahagikan kepada bentuk 4 garisan iaitu garisan paling kecil adalah lemak, minyak, gula dan garam. Pada garisan kedua ialah protein dan tenusu. Dan pada garisan ketiga ialah karbohidrat. Dan pada garisan yang terakhir iaitu garisan yang keempat adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. Seterusnya, guru menerangkan teras makanan dahulu kepada murid. Kemudian guru menjalankan sesi intervensi kepada murid dengan membuat aktiviti menyusun teras makanan di papan putih. Okey, last kali, selepas aktiviti bersama murid dijalankan, guru mengadakan pasca ujian kepada murid dengan mengedarkan borang soal selidik. Pengkaji bersama guru mengawasi murid agar semua soalan di borang soal selidik dijawab tanpa meninggalkan sebarang soalan soal selidik yang kosong. Okay. Selepas semua murid dah menjawab borang soal selidik tadi, guru dan penyelidik mengutip semua borang soal selidik untuk diisi data yang sedia ada. Hasil pemerhatian intervensi Game on Eat Right GOER, pengkaji mendapati bahawa intervensi ini dilihat memberi kesan positif kepada prestasi murid tingkatan 2. Hal ini membuktikan bahawa intervensi Game on Eat Right
bukan sahaja dapat memberi keputusan yang baik dalam sudut pembelajaran, malah dapat memberi kesan terhadap kehidupan seharian. Pengkaji berasa amat berpuas hati selepas intervensi ini dijalankan kerana dapat membantu murid memahami konteks pembelajaran dan dapat meningkatkan kefahaman murid dalam subjek sains tingkatan 2 pada bab nutrisi makanan. Okey, sekian. Terima kasih. Baik, saya akan membentangkan penilaian kajian ini yang merangkumi kaedah mengutip data, kaedah analisis data, jadual skala Likert dan kesimpulan penilaian kajian. Kaedah data dikutip adalah hasil gabungan kaedah kuantitatif dan kualitatif bagi memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh terhadap perubahan pembelajaran pelajar sebelum dan selepas intervensi dijalankan. Ianya menggunakan instrumen soal selidik berskala Likert 5 mata yang dibina berasaskan model pengetahuan, sikap dan amalan iaitu KAP yang sering digunakan dalam kajian berkaitan kesihatan dan pemakanan. Ianya selari dengan teori pembelajaran konstruktivisme yang menekankan pembelajaran sebagai satu proses aktif. Kaedah data dianalisis adalah berdasarkan item soal selidik yang bersifat negatif setelah melalui proses reverse coding menggunakan kaedah record into different variables dalam perisian IBM SPSS. Ianya menggunakan nilai mean, median dan mode bagi menggambarkan tahap kefahaman nutrisi dan amalan pemakanan pelajar dalam ujian pra dan ujian pasca. Kajian ini dinilai dengan menggunakan skala Likert yang dapat membantu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tahap kefahaman nutrisi dan amalan pemakanan murid. Penilaian ini dilaksanakan melalui ujian pra dan ujian pasca bagi menilai perubahan tahap pemahaman dan amalan murid sebelum dan selepas intervensi dijalankan. Berikut menunjukkan hasil kajian dengan penggunaan jadual skala Likert pada jadual bahagian B dan C. Sebagai kesimpulan penilaian kajian, gabungan penilaian berasaskan model KAP dan teori konstruktivisme ini membolehkan keberkesanan kaedah Game On, Eat Right dinilai secara lebih menyeluruh. Perbandingan antara dapatan pra dan pasca ujian murid bagi bahagian B dan bahagian C menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kefahaman dan amalan nutrisi pelajar tingkatan 2. Dapatan ini mengesahkan bahawa penggunaan permainan pendidikan Game On, Eat Right berkesan dalam meningkatkan kefahaman nutrisi serta amalan pemakanan sihat dalam kalangan pelajar tingkatan 2. Assalamualaikum, saya Muhammad Hanis akan membincangkan tentang refleksi kajian. Untuk bahagian kekuatan intervensi, yang pertama adalah pembelajaran aktif. Pendekatan berasaskan permainan iaitu game-based learning berjaya mengubah suasana pembelajaran daripada pasif kepada aktif. Yang kedua ialah visualisasi yang jelas. Penggunaan bahan bantu mengajar yang bersifat visual dan sentuhan dapat membantu pelajar membina kefahaman konsep sains dan abstrak dengan lebih mudah berbanding kaedah syarahan konvensional. Yang ketiga ialah elemen keseronokan. Pelajar yang dahulunya pasif dan kurang berminat mula menunjukkan keterujaan dan semangat kompetitif yang sihat semasa sesi permainan berlangsung. Perubahan ini membuktikan bahawa elemen keseronokan adalah pemangkin utama dalam pembelajaran sains. Selain itu, pendekatan ini juga berupaya mengurangkan kebimbangan pelajar terhadap subjek yang dianggap sukar, sekaligus meningkatkan minat dan pencapaian akademik mereka. Untuk bahagian kelemahan intervensi, kelemahan pertama ialah kawalan kelas. Suasana kelas yang agak bising
kelas menjadi agak bising kerana pelajar teruja semasa sesi permainan dijalankan. Kelemahan yang kedua ialah ketahanan dari segi bahan. Bahan intervensi seperti cardboard mudah rosak jika diguna berulang kali secara kasar. Untuk objektif umum, adakah objektif umum tercapai? Ya, hal ini dapat dilihat melalui peningkatan skor yang signifikan dalam ujian pasca. Perubahan selepas intervensi. Dari segi pencapaian, pelajar menunjukkan peningkatan kognitif yang signifikan dalam topik ini. Skor yang tinggi dalam pasca ujian adalah bukti konkret penguasaan ilmu mereka. Dari segi aspek minat dan sikap pula, pelajar menunjukkan keterujuan yang tinggi sepanjang sesi intervensi. Pelajar yang sebelum ini sering diam diri mula ambil inisiatif untuk tampil ke hadapan kelas bagi melaksanakan intervensi. Dan yang paling utama ialah perubahan tingkah laku dan amalan pemakanan pelajar. Data menunjukkan perubahan positif dalam kesedaran pelajar terhadap amalan harian seperti kecenderungan untuk memilih makanan berkhasiat. Sikap mereka terhadap kesihatan juga berubah dan dizahirkan melalui tindakan memilih diet yang lebih seimbang. Seterusnya ialah impak kajian. Impak kajian terhadap pengkaji. Sebagai seorang bakal pendidik, kajian ini telah mematangkan kemahiran penyelidikan tindakan saya. Saya menyedari bahawa setiap masalah dalam bilik darjah mempunyai penyelesaian jika guru sanggup melakukan refleksi yang jujur. Kajian ini juga meningkatkan keupayaan saya dalam membangunkan BBM yang kreatif dan efisien. Impak terhadap murid pula. Mereka kini mempunyai literasi kesihatan yang lebih baik. Ilmu yang diperoleh melalui permainan ini boleh diaplikasikan secara langsung setiap kali mereka berada di kantin sekolah atau di rumah. Selain itu, pelajar kini lebih yakin untuk membuat keputusan tentang apa yang mereka makan, secara tidak langsung menyumbang kepada pembentukan generasi muda yang sihat dan cergas. Cadangan kajian seterusnya. Cadangan pertama ialah untuk mengintegrasikan elemen TMK, teknologi maklumat dan komunikasi, ke dalam intervensi permainan ini. Walaupun penggunaan cardboard berkesan, transisi kepada permainan digital atau gamification berasaskan aplikasi mudah alih dilihat sangat relevan dengan perkembangan pendidikan abad ke-21. Kajian yang akan datang boleh dibangunkan dalam bentuk aplikasi interaktif atau menggunakan platform seperti Augmented Reality (AR) untuk membolehkan pelajar mengimbas makanan sebenar di kantin sekolah dan melihat kandungan nutrisinya secara maya. Integrasi elemen gamification dalam subjek sains bukan sahaja meningkatkan motivasi pelajar, malah membantu visualisasi dengan lebih berkesan berbanding kaedah konvensional. Seterusnya, kajian lanjutan dicadangkan untuk memperluaskan saiz sampel dan populasi sasaran. Kajian semasa hanya memfokuskan kepada 15 orang murid tingkatan 2 di sebuah sekolah untuk menguji kebolehpercayaan dan validiti kaedah ini secara lebih meluas. Kajian seterusnya wajar melibatkan pelajar dari pelbagai latar belakang akademik, termasuk yang mempunyai tahap kognitif yang rendah dan tinggi secara serentak. Keberkesanan sesuatu alat bantu mengajar perlu diuji merentas kepelbagaian demografi pelajar bagi memastikan ia bersifat inklusif dan boleh diadaptasi dalam pelbagai situasi bilik darjah. Selain itu, fokus kajian seterusnya perlu beralih daripada sekadar peningkatan kefahaman kepada perubahan tingkah laku jangka panjang
Ya, betul. Kajian ini telah berjaya meningkatkan skor ujian pelajar. Namun, kajian susulan perlu dijalankan untuk melihat sama ada kefahaman tersebut diterjemahkan kepada pemilihan makanan sebenar dalam kehidupan seharian selepas tempoh 6 bulan. Aspek ini penting kerana matlamat akhir pendidikan nutrisi adalah pembentukan gaya hidup sihat. Intervensi pendidikan kesihatan yang berkesan perlu dinilai berdasarkan kelestarian perubahan tabiat pemakanan murid, bukan sekadar pencapaian akademik semata-mata. Akhir sekali, pengkaji juga mencadangkan agar elemen kolaboratif dipertingkatkan dalam kajian yang akan datang dengan melibatkan ibu bapa atau komuniti sekolah. Program seperti ini boleh dikembangkan menjadi projek berasaskan komuniti di mana murid perlu merancang menu sihat untuk keluarga mereka. Pendekatan pembelajaran berasaskan projek dapat mengukuhkan lagi kemahiran berfikir aras tinggi mereka. Rasionalnya, situasi ini dapat mewujudkan ekosistem sokongan yang menyeluruh di luar sekolah.